You simpan. Maaf ya lah. Maafkan saya. Jangan pecat saya. Aktiviti lain yang Ad dapat buat dekat Sibu ni adalah Ad dapat belajar cara membuat mi sua dengan keluarga Asieng. Sekarang ni Ad berada di Jalan Ulu Oya. Ad akan belajar macam mana nak buat mi sua. Yelah, selalu makan je kan. Makan je reti tapi tak reti buat. Tapi hari ni Ad akan belajar dengan pemilik tempat membuat mi sua ni, iaitu keluarga Asieng. Jom kita belajar. Jadi yang mengajar Ad tu, Cik Ting tu, dia tunjuklah proses macam mana nak buat semua. Jadi adunan tepung tu dia ada letak sedikit minyak, kemudian dia letak tepung sagu. Jadi fungsi dia buat macam ni adalah supaya tepung tu dia tak melekat dengan satu sama lain. Sekarang ni Ad bersama dengan Makcik Tang. Dia akan mengajar Ad macam mana nak bentukkan mi sua ni. Tadi Ad nampak Makcik Tang buat laju sangat. Tapi okey, Makcik Tang, macam mana saya nak buat mi sua ni? Macam mana saya nak bentukkan? You bikin ni macam angkat sini, ada simpan sini. You bikin. Oh, dia macam huruf nombor 8. Macam nombor 8. Okey, saya cuba buat perlahan-lahan Coba. Satu. I pun cuba buat kan. Kita cuba buat tarik. Tapi ya Allah, I buat lambat. Cik Ting tu buat, I pandang je dia. Wah, dah sampai situ. Saya baru sampai sini. Ni bezanya 30 tahun dengan 3 minit. Macam ni beza dia. You simpan. Maaf ya lah. Maafkan saya. Jangan pecat saya. Oh, kalau putus dia boleh sambung. boleh disambung. Ya. Selamat. You bikin Ingat lagi. lagi. Okey. Sampai sini lah. Dah habis buat tu, kita kena jemur dia pula di bawah matahari yang terik. Berapa lama kalau jemur tu? Jemur cepat tau. Cepat. 1 jam ini macam. Oh, lepas sudah siap dah. Lepas siap. Wah, cepat Tengok juga. lah, matahari ni macam ini bagus lah. Boleh lah. Ada cepat sikit lah. Jadi bila kita jemur tu, masa jemur tu pula ada cara dia juga. Ad ingat jemur je. Rupanya dia kena tarik, menari-nari sikit. Dia macam menari sikit lah, tapi dia bukan menari lah. 1, 2, 3, jalan belakang. Macam tu. Macam menari. Macam menari. Ya. Okey, saya cuba. Cuba lagi, 1, 2, 3. Ya. Okey, jadi Cik Tan kata kita kena jalan ke belakang dulu, baru tarik. Baru dia makin nipis. Okey, cuba dah satu lagi. 1, 2, 3. Ya, okey. Boleh. Okey, kita saya tak sini. Letak sini. Okey, dah siap satu mi sua ni. Satu miswa. Yang tu pun Ad buat agak lambat. Tengok pandang belakang, tengok dia dah siap buat satu ampaian tu. Ad baru satu papan tu je. Susah betul. Memang agak rumit lah. Susah sebenarnya nak buat mi sua ni. Tengok kat kedai nampak macam senang. Dalam packaging semua kan. Dalam bungkusan tu semua. Tapi sebenarnya susah. Jadi yang dekat rumah tu, bila kita order, kita pesan makanan mi sua ni, pastikan kita makan sampai habis ya.